Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan pada pagi ini? Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan anda satu pendekatan yang boleh kita manfaatkan untuk membantu anak-anak di rumah. Jadi saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu model kejayaan, iaitu dipanggil permintaan kejayaan. Jadi model ini saya bangunkan dengan hasrat untuk membantu pertama sekali anak-anak lah, sama ada anak di rumah ataupun anak didik kita di sekolah, maupun anak remaja kita di IPT, anak-anak kita yang telah berjaya, maupun anak-anak kita yang telah berumah tangga. Jadi model ini saya bangunkan dengan hasrat supaya hidup kita, hidup anak-anak terancang. Apabila saya membangunkan model ini, saya teringat sewaktu saya masa kita mula-mula dapat anak kan, bila anak dah dewasa, kita berfikir macam mana nak mendidik anak supaya ada matlamat hidup yang jelas. Sebab ini cabaran yang cukup besar kepada ibu bapa. Kebanyakan ibu bapa apabila saya jumpa di sekolah, tanya kepada mereka, apa harapan anda kepada anak orang-orang? Oh, saya nak anak saya berjaya. Oh, saya nak anak saya masuk ke sekolah bahasa mana. Oh, anak saya banyak harapan dia. Jadi saya tanya balik, macam mana? Puan nak bantu, nak bimbing, nak tunjuk cara. Dekat situ dah jam dah. Bila mau 4 jam, anak lagi dah jam kan? Sebab perkara ini sangat penting. Biasanya, lazimnya lah, bila awal sekolahan bermula, saya akan mulakan sesi pembelajaran dengan kita belajar merencanakan apa yang awak nak dalam hidup awak sebenarnya. Kemudian yang kedua, awak kena tulis apa yang awak nak. Macam mana cara nak tulis? Kita didik mereka lah dalam hidup awak ni. Kalau saya belajar diploma, so mulakan daripada umur 17 tahun. Okey? Kemudian sampai pada fasa-fasa atau umur 40. Bila mereka ada penjelasan matlamat mengikut fasa-fasa ini, akhirnya mereka sudah hidup ni perlu ada perancangan. Kalau kita nak melancong pun kita kena ada perancangan. Ini kan lagi hidup kita yang begitu panjang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semoga ada ini bermanfaat pada kalian. Dan mudah-mudahan kita bermuasabah diri apa matlamat saya selepas ini. Okey, jumpa lagi tuan-tuan. Semoga bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini surprise itu